sepakat dan harmoni, kehidupan selesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syafiqah binti Muhammad Noor, merupakan belia di penduduk Pangsapuri Malaysia. Serata merupakan hartanah pemilikan bertingkat atau berbilang unit. Jiran serata sangat penting kerana dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama jiran, dapat mengekalkan hubungan yang baik sesama jiran, saling hormat menghormati antara yang tua dan juga yang muda. Dan kita juga harus menjaga harta bersama dan juga kejiranan. Jiran serata, tunaskan tanggungjawab anda. Kepada jiran serata, jangan lupa hadir ke pejabat pengurusan untuk menjalankan tanggungjawab anda. Bagi pembayaran mahupun aduan, kacau ganggu ataupun lain-lain aduan yang berkaitan, Bersatu hati, kekal berintegriti. Gunakan harta bersama dengan baik. Sayangi jiran serata. Saya penduduk di perumahan strata. Rumah saya turut mengalami kebocoran antara tingkat. Jangan tangguhkan aduan anda dan sebagai pemilik, anda akan menerima borang 28 daripada pejabat pengurusan. Jika ada kesepakatan di dalam kejiranan serata, maka akan terhasillah keadaan yang bersih, ceria, selesa dan selamat. Jika ada sebarang kecemasan, anda boleh hubungi nombor yang tertera atau terus laporkan kepada pihak pengurusan, dan anda boleh laporkan terus kepada pihak pengawal keselamatan di pondok pengawal. Serata berkualiti, kejiranan harmoni. Ayuh generasi jiran serata. Jiran serata sepakat membawa berkat. Serata berkualiti, kejiranan harmoni. Membawa berkah, ayuh bersama, bersatu hati.